Waktu tu Arsenal lawan Fulham. First half they won, dah score 3 dah. Second half we were a bit bored sebab dah tak ada gol. And we were there to shoot Premier League I Love You. So watak Hawa dalam tu, Zara, dia minat Arsenal. So Alhamdulillah kita semua berpeluang untuk tengok bola sepak football match dekat Emirates Stadium, dekat Hospitality Box. It was an amazing experience. First time ever tengok football match dekat, pernah tengok football match, but and I think what league is it? Premier League punya match dekat stadium. So it was an amazing experience. And then ada player bola yang Hawa interview shoot sekali, dari Fulham. He played for the game. Anati ada? Yes, Anati ada. Flight, makan, minum, semua production ke? Yes, Alhamdulillah, we were dijaga dengan baik sekali by the production. Sebulan dekat London, it was fun. Sejuk. Best kan, diorang chanting crowd best. Yes, best sangat. Love the vibe. Sama, here pun I enjoy watching football match. Saya nak mula aktif tengok bola sepak Melayu sekarang. Tanyalah anything. Tanya anything. Oh, Manchester United. Yes, Hawa pergi MU juga. Cuba teka Hawa interview siapa. Hawa tak boleh cakap betul ke salah lagi. But kalau ada nama yang korang sebut tu, Abang! Ish, kau ni Abang, your secrets are with me, so don't you dare. Abang ni bang, Hyrox Incheon bang. Betul. Center Hall beli bag, Hall lekat Hyrox Incheon, Hyrox Seoul, Hyrox Barcelona, Hyrox. Ya Allah, muka pun kembang kepis. Hyrox Los Angeles, Hyrox, San Francisco. Sabar jap. Elite Squad love. Now panas sikit kan dekat London. Kat London dah panas, tapi sekarang kat Malaysia dah. Malaysia pun panas. Hari tu pergi Incheon panas sikit, lepas tu sejuk. Hitam manis lah you ni. Saya dah gelap sikit dah. So Hyrox, kalau kita run, kita dapat medal. Okay? Run, bukan Hyrox. Okay, running. Okay. Kalau kita run macam half marathon, full marathon, kita dapat medal. Kalau Hyrox, kita dapat ni, what do we call? Patch. Benda ni dia macam lekat dekat bag. Dia ada ni. Oh, my vocab. Ni apa benda dah? Velcro, is it? Yeah. Oh, Velcro. Dah habis shooting ke? Shooting drama belum habis lagi. Velcro. Yeah. Betul, Velcro. So tu je lah live update setakat ni. Pergi London, pergi Korea, and insyaAllah to another country soon for another event. Oh, kena jahit ke? Bukan lekat je ke? Tulisan terbalik, mirror setting. Oh! Wow! Setelah lama ada TikTok. Oh, this feels weird, man. Oh my god.
Raya Haji nanti gimana? Tak pergi mana-mana. Time ni dalam train last week. Oh, by the way, thank you Ali Gojo for ajar our flip. Tudung terbaru coming soon. Design cantik. Tapi untuk Raya Haji, minta maaf tak sempat sebab yelah saya pun baru balik kan dari Korea. Jadi we'll let you know. Design dia cantik sangat-sangat. Hilmi Hussein, lama tak live. Yeah, I'm back. Lego pun tak buat lagi. Cuma anak buah Hawa tolong buat. Nak tengok ke? Kak arkitek ke? Yeah. Tanya for your high rocks. Thank you. Tak sangka lah akan buat high rocks tu. Tapi buat juga, alhamdulillah. I enjoyed it. Hihi. Siapa minat Arsenal? How long you train for high rocks? 3 hari. Bukan, sebab bila Hawa dekat London, this feels so weird, man. Okay, bila Hawa pergi London, Hawa tiba Abang Kamal, kita orang subscribe gym dekat Basewater. Kita orang subscribe Pure Gym. And then for a month, about £20. Lepas tu sekitar RM120 gitulah. Okay lah. Lebih kurang harga kita subscribe gym kat Malaysia. Lepas tu High Rock spot mana paling favourite? I'll answer that later. Lepas tu awal-awal we had 2 days off. Tapi awal-awal tu Hawa jet lag. So okay lah, pergi sehari. And then kita shoot. Hawa dengan Tiban pula. Mega Kim Rahim in the house. And then shoot. Tak ada off day. Sebab Hawa dengan Tiban, kita orang banyak keluar London. Sebab kita interview player football from Liverpool, MU, Fulham. Siapa lagi satu lah? Chelsea. Yes. Interview 2 orang dari Chelsea. Makin hitam je, saya dah gelap. And I love my tan skin. And then itulah. So dekat sana mostly Hawa lari je. Sebab bulan puasa raya kira 2 bulan Hawa tak workout langsung. So Hawa lari dekat London and then I sakit lutut. So Tiban cakap my teknik lari tu agak tak betul. So betulkan teknik, alhamdulillah berjaya buat 10km lama-lama. And then belajar rowing and ski dekat gym. Sekali rowing, sekali ski. Bulan April. 6 of May balik KL, sampai KL 7 Mei. Start training 11 Mei. Hari Isnin, Selasa, Rabu buat full simulation. Because I don't know all this, you know. Macam mana nak buat wall ball. I've done red line tahun lepas. Time tu that ball burpees. So teknik dia lain. You kena baling bola 12 kilo. You squat, you baling bola, you burpees. Bangun balik, you squat, baling bola, burpees. Yang tu Hawa buat mixed relay. Kena buat 25 kali, 25 rounds. So kali ini wall ball, Hawa double dengan anak team women doubles. So kita orang try bahagi 50-50, but Nati did most of the wall ball. Sled push, sled pull. So okay, Wednesday kita orang buat full simulation. Thursday packing, malam fly to Korea. Friday we jalan-jalan a bit kat Hongdae and Songsu. Saturday rest a bit, ambil race kit, malam rest. Sunday morning kita orang high rocks. So berapa lama Hawa training? Plus minus seminggu je kot. So my point of story,
Ustazah Farhatul, how are you? Apa khabar Ustazah? So, point Hawa cerita semua ni, Hawa nak cakap Hawa yang train 3 hari. Boleh. So, semua orang boleh do better than me. Tu je. Tapi siapa yang biasa lari memang very helpful. Cuma kurang Hawa strength. Nanti kekuatan dia strength. So, Alhamdulillah we made it tanpa apa-apa penalty. Our first high rocks together. Insyan. So, itulah Hawa dah mula minat dah all this weight stuff. Benda berat-berat ni. So, InsyaAllah ada rezeki tu. Inilah supaya ada disiplin to train better untuk high rocks and running dan segala lah. So itulah point of the story. Dulu Hawa pun tak sangka akan minat join benda-benda ni. Bila orang tanya jom lah high rocks, I macam no way man. You know, running I okay but not high rocks. But Anati minat. So sebenarnya layankan minat Anati je. Also because high rocks banyak run. So bila ada run was my favourite. Tadi ada orang tanya favourite Hawa waktu high rocks. Definitely running. Ski. Okay, yang paling Hawa tak suka lah wall ball dengan sled pull dengan lunges. 3 tu. Wall ball, sled pull and lunges. Huish, kaki tak rasa. So, korang kalau train 2 minggu boleh buat. Tapi I think stamina kena ada dululah. Yang penting teknik, okay? Because kita buat ni, yes, for fun. But at the same time, badan kita nak pakai lama. So, teknik kena betul. Jangan buat sembarangan. Hawa, Alhamdulillah, my friend, Wan Syahira, very baik. 3 hari tu dia train kita orang. Hawa dari zero ni tak tahu macam mana nak sled push, sled pull. Macam mana nak farmer's carry, macam nak pass the kettle. Is it kettlebell? Kettlebell ball. Kettlebell ball. Betul lah. See, I don't even know the names. So, thank you Wansha for training me and Anati. Yeah, so you guys can do better than me. Tapi because Hawa pada lah basic training. Yeah. So you guys can do better. Okay. Janji dive nanti. Yes, Hafi, please. Hafi nak dive pergi mana? Dah sama ke? Nanti kata nak dive ke hati you, Hafi. Wow. Talk to me. Injek tulang belakang. Salah teknik. They know it's you already, by the way, okay? Oh. Yeah. Injek tulang belakang tu lah, na'uzubillah. Okay? Ayahnya. Buat ayahnya. Arsenal champion, ya. Saya pergi shoot. Macam mana ya? It feels so weird. Okay. Hawa dulu membesar tengoklah bola. Main bola je goalkeeper sebab ada abang adik lelaki. Lepas tu tengok bola, yang main bola, dia goalkeeper. Sampai sekarang dia main lagi. Tengok juga football match. Lepas tu dah lama tak tengok bola. So hari tu I tak tahu sangat. My family minat Liverpool. I tak tahu I minat apa. Belum ada lagi. Anati, Minat apa? cuba tekan Anati minat apa. Apa tu? Bola. Oh. Arsenal menang pun sebab team. Maksud Tak suka berkumpulan, mestilah menang sebab team, no? Oh, ramai minat Arsenal sini. Manchester City. Ya, betul. Anati minat Man U. Alamak, Anati ada ke kat situ? Ya, Hafiz. Ha! Tak adalah. Anati ada sini, ayo. Minat Sabda Hafiz. Taklah. So, kawan-kawan I ramai. Manchester.
Ramai Manchester United. Okay, kalau Manchester United aku Family tak ramai main dia. Liverpool and Arsenal. So I interview Chelsea, Fulham, Arsenal, Liverpool. Arsenal tak interview Man U. Tapi kita orang banyak shoot dekat Emirates Stadium. Emirates Arsenal. Yeah, there. Aduh. So kita orang I tak tahu I boleh share ke tak share. I dah post gambar ke? I dah. Okay. Kita orang masuk You nak ke changing ni? room. Nak nyok. Kita orang masuk dia punya changing room. Changing room dia ada the plunge. Cold plunge. Yeah, very proper. Tapi banyak ke? Like Banyak. one big one? No, banyak. Like Wow, satu. that's so cool. Oh, Yeah. that's nice. Yeah. Nantilah. Okay. Nak dekat-dekat ni dah boleh share baru aku share. I went to Stamford Bridge. Stamford Bridge ialah Chelsea. smart. Betul? Ya. Wow. Betul. Wow. Such a smart girl. Yes. Cuba kau interview siapa dari Chelsea. Ni hasil lukisan saya malam ni. Okay. Kau masuk. Okay, dah tu je. Live update so far. By the way, tepuk tangan untuk Hafiz juga. And Amza. Untuk High Rocks. Allah. Sejam 40 minit. Haris Hamdan and Thompson go. Sejam suku. Hawa dan Anati. 1 jam 60 minit. Nisa nak Arsenal kan? Nisa. Okay, so I tak tahu nak minat apa. Tu jawapan dia. Kalau Apa abang nama I ada- nasi ayam penyet bawah apartmen Nisa tu? You rasa lagi? Belum. Yang kaki Dia ayam. dah rasa dah. Ada kaki ayam. Tapi I teringin nak makan macam yang dia sampai makan terus. So kena makan situ Nisa lah. kata apa? Nisa kata nak reply story tak cannot. boleh. Nanti sekarang dia off. Off reply to story. Komen. Kena komen. Dia kata if you want you cannot. I nak buat macam tu juga lah. Mestinya nak Banyak sangat DM. nanti maaf cakap. Tak, nanti macam tak terreply. Itulah nak Kita faham je lah tak reply. Amboi just. Amboi. Why and Apa semua orang pergi travel ni You FOMO Never lah. Walk Alone is apa? In Girl. Liverpool. Ya. Nak tengok tak gambar I nanti High Rocks? Tak guna. Cepat. Makcik buat apa tu? Helena. Sekejap. Helena. Fahmi. Fahmi Labuan Bajo ke ni? Oh. Hai Fahmi. Fahmi ni Helena dengan Hercules tu ke? Iya. Helena, is that you? Betul, Betul lah. So, kita orang pergi dive dekat Labuan Bajo. Hafiz, Labuan Bajo. Dive kat Labuan Bajo. Hah? Hafiz kan nak dive. Oh, yeah. So, ambil lah lesen kat Labuan Bajo. Nanti pula elite now. Yeah. So, Fahmi ni kita punya guide. Apa khabar kakakku? Oh, kakak-kakakku. Oh, cuba okay, cerita pasal Fahmi. Lepas tu Okay. you bagi tahu teka-teki dia yang Oh, air apa? Okay. So, Fahmi ni kita punya dive master. Tu je lah. Oh, so, dekat Labuan Bajo. Bukanlah, dia tak dive lah. Dia tak dive. Fahmi ni yang kita duduk liveaboard. Time tu kita tak dive dari atas boat. Tak. Kamu tak nyelam sekali Tak kan? Fahmi sailing lah. Okay, sorry lah. Kakak banyak aktiviti Fahmi. Kakak senam kakak. Dengan kamu kakak hiking ya? Alright, okay. So, kita pergi tengok Komodo. So, Komodo for your information, dia makan orang. Betul tak Fahmi? Kalau kakak salah, betulkan di komen ya. And then, kakak. entah kenapa I
Kakak tu kan macam saya. Ya kau? I don't know. Tak apalah, kakak je lah. I sedar diri. And then kita tengok Komodo. Komodo tu nama dia Hercules. Dengan Kalau yang betina dia tak ada waktu tu. Yang betina nama dia Helena. So, Fahmi pada satu malam, macam-macam lah dia cerita. Dia cerita seram. Cerita seram dia seram. Dia pandai dia cerita. Kamu umur berapa, Fahmi? Komodo makan orang ke? Tulis dia sekejap. makan ni lah. Dia makan macam Fahmi tulis bangkai. sekejap. Komodo makan apa? Kakak ingat dia makan orang je sebab kakak pergi dekat. Dia macam, kakak jangan dekat. 22. Fahmi umur 22. Allah. Betul lah Saya kakak. Masa I Masa I kakak tu. Helena. And lepas then tu Fahmi bagi teka-teki. Fahmi masuk balik ke tak ada line kat Labuan Bajo? Tak, dia dah reply ni. Makan semua daging yang paling favourite Helena tu. Oh, dia panggil Anati Helena. Boleh lah dek, Helena pun. Dia tak ingat nama Anati. Dia panggil Anati Helena. Tak jual tudung dah ke? Nak beli ni. Nak beli tudung apa? Pergi dekat Haurizwana Anko lah. Kita kan cerita pasal live ni. Nak jual tudung ke? Kalau ramai komen nak, baru I jual lah. Okay? Tudung baru sikit lagi nanti kita keluarkan. Tudung saja ada 3 kat situ. Ada yang rotan, ada yang plastik, ada yang modern. Okay. Fahmi bagi teka-teki. Air apa yang boleh terbang? Go. Cepat, siapa jawab betul dulu dapat pahala. Tengok mak ayah hantar apa. Tiba. Pandai. Pandai dia orang. Air Asia. Hafi, bagi tiket penerbangan Untuk Faisal. Untuk Faisal. Hafi ni orang kuat Air Asia. Nenek siapa pandai terbang? Eva. Is that Eva Natasha Malaysia Airlines? Mana? Lah, semua airlines ada kat sini. Do you have anyone from Qatar Airlines? Lah Hafi. Ish rindu lah. Hafi, kita orang rasa macam nak pergi Seoul lah bulan 11. Tadi Hafi, nampak you kan beritahu awal. lah. You takkanlah. Hafi, takkanlah Hawa nak training 3 hari sebelum lagi, Hafi. Hawa bukan atlet. At least lagi Hawa sekarang dah berapa? 6, 7, 8, 9, 10. At least 5 bulan dah. Ya Allah, nanti wall ball Hawa macam macam tu je. tangan. Hari tu wall ball baling satu rehat. Nanti campak bola. Tak ringan Nisa. Ya, Nisa. Yes. Dia macam 1, 2, 3, 4. Ish over lah. Betul lah nak tengok. Tak ada lah sampai macam tu. Siapa nak tengok mata hitam nanti? Tak, janganlah you tak baik. Tak, okey. Sayang je, giling-giling. Fahmi di mana lo? Cepatlah Fahmi. Okay, sebelum I post kat IG, korang nak tengok tak gambar Hyrox I? Can I do that? Macam mana? Tunjuk gambar Hyrox I. Oh, boleh je. Ke post je? Ke nak tengok Anati? Tak nak. Tak Tengok Anati buat Hyrox, tak pernah I tunjuk ni je. Anati buat Hyrox senyum. Nanti nampak Nampak tak Tak lah. Tunjuk sikit yang mata kau je. Hafiz. Anati tak bagi. You ni kan Glowing tu Anati, ya. Nisa ni malu lah. So Hyrox tak susah pun, okay? Yang penting kita teknik betul. And kena ada a Kita bit of cantik. endurance. Kita cantik pakai lipstick. Ya, yeah, betul lah. I mean, you have to train. Stamina kena ada. Okay, so tengok Hawa muka macam ni serius. Kan? Anati. Anati ceria. Anati macam tengok. Dia gelak-gelak je tengok Hawa angkat berat. Ya Allah. I senyum sebab Hafi ada kat belakang tu. Wow. Taklah.
Gurau je. Ingatkan gambar I semua hot-hot lah. Kan? Yang penting kena beli ketam dekat Siumat. Yes, ketam Siapa favourite. tu? Oh, Hafiz. we love ketam. Setiap hari dah kita beli. Ingat gambar I semua macam gitu lah. Macam garang gitu kan. Okay, tak lama-lama. Tengok muka I macam... Oh, nanti macam muka high rock semua. Tak ada dia. Tengok belakang sikit. Macam pucat betul lah muka kita. Padahal kita tambah dah. I say lipstick kita cukup merah. So korang, Okey je nanti. so korang kena lipstick merah, okay? Sebab gambar dia macam faded gitu. Ingat muka I macam garang tau. Tengok macam ya Allah. Janji ke Hafiz? Okay, on the phone malam ni. Hai! Gurau je. Kan kawan-kawan boleh. Kalau call I tak tahu apa yang menghiburkan sangat buat wall ball ni. Semua orang terhibur kat belakang. Tengok tu Thompson. Mana-mana? Is it too bright? Ni kat mana ni? It's too bright. Semua macam ceria tengok wall ball. Ada. Online semua. Tu on sebelah I. Sebelah I bersungguh. Mana-mana? Tak, masalahnya gambar. Tengok gambar rowing kita. Tak, tengok gambar rowing kita pun. Gambar rowing kita orang sebelah kita tu macam fokus betul. Kita macam stretching. Tak lah, tengok gambar I macam main buaya ni. Aduh, kelakar tu. Korang cubalah komen yang kelakar-kelakar sikit. Hiburkan kita. Pukul 11.30 nanti dah nak pergi tidur dah. I nak on the phone dengan boyfriend lagi. Ni orang sebelah I. Kan macam okay betul lah. Tengah high rocks kan. Apa yang betul Hafiz? Cari yang elok tau. Ya. Rasa kenapa lama sangat ni. Dah jom tidur Sampai kejap. kat I 11.30. macam Tengok I kat belakang. Apa? Seronok ke buat high rocks ni? Tengok muka I kecil besar. Teka-teki. Follow up dalam bahasa Melayu apa? Apa follow up. Ikut. Sekejap I follow up dengan dia. Sekejap saya buat pemeriksaan. Sekejap saya tanya dia balik. Sekejap I follow up balik. Sekejap I buat pemeriksaan balik. Apa? Kelakar tak boleh komen sini kena cut. Okay, talk to you later. Ambon. Aduh. Cepatlah. Okay, apa? Apa yang jawapan tadi ni? Mana ni tadi? Orang ni tanya teka-teki tu. Ni. Follow up dalam bahasa Melayu apa? Menekan-nekan. Rujuk, temu janji, tidak susul. Susulan. Susulan macam betul je. Tapi ni teka-teki ke? Oh ya. Yeah. Temu janji susulan. Si Kai dah cakap kalau kita buat Lego dah habis dah. Catch up dah tak? Tak, kalau kita buat Lego kita macam dah serabut dah, tak sembang-sembang lagi ni. Oh betul juga. Siapa pernah tengok ni Lego I buat sorang-sorang. Tapi anak buah I buat sekejap je kan. Ya, nanti kita buat live dengan Aris. lah. Buat live dengan Aris. Susulan yang betul. Tapi Aris sekarang kalau buat Lego. Ya. I can see that in him. Jom beli Honda. Hai, Honda pula. Mengikut perkembangan. So entahlah, tak tahu apa? apa jawapan dia. Orang yang tanya tu macam hilang. Okay, I ada pula. teka-teki. Alah, tapi yang tak boleh. Teka-teki tak Apa? boleh. Petronas Shell tu. Oh, tak ada. Tak boleh. Kena on call dah kejap lagi. Oh, awak doktor ke? Deposit. Tak nak dah lah jawab ni. Teka-teki sebab tak dapat jawapan. Itulah. Tak sakit tidur ke? Duk pahal lah mu. Siapa sini orang Langkawi? Saya. Kiano Azman, can I invite you? Are you gonna join? Kiano. Kiano bila nak pergi umrah lagi? Yeah. Kiano wanna join? Are you decent?
You know, I am right. You're shy. Can I invite you? I'll just give it a try. Oh, sorry. Macam mana? Ni. Sekejap. I dengan Keanu, I follow dia kan? Sekejap. Oh, tu. Okay. Dah invite dah. Hello, Hawa. Hello, it's me only again. Alright. Okay. Reject me. Keanu, I teringat you few days ago. Dari Pulau Wei. Hai, kita orang pergi Pulau Wei bulan Januari. Saya paling lambat, I kena dive lah. Nanti 6 bulan tak dive. Kan? Kan? Maksudnya I kena dive sebelum bulan 7. Kena kan? Ke bulan 7? Kenapa you tak nak pandang mata I ni? Takut. Tak kesian ke dekat I? Jom. I dekat London, sejuk-sejuk berkerah tenaga, shooting, you dive. Dan sambil bekerja keras juga, I faham. Tapi dive tu, my point is, Jom. sebab last I dive bulan 1. Jom. Bulan 7. Bulan 7 okey lah. Bulan 6 kita pergi situ. Kan? So, kasih chance I cerah sikit. Tapi tak cerah lah buat benda tu. Lepas tu nak pergi situ. I kena tukar colour foundation dah ni. Tengok tangan I pun, ya Allah. Dia macam Cantik, I am tan manis I am gitu. pretty. Pulau Wei kat mana? Pulau Wei. Aceh. Okay, so apa yang kita belajar kat Aceh? ACEH stands for something. So, dengan bangganya, betul tu dong. Tak, betul-betul. Our mak saya dan mak Anati, adik-beradik, atuk kita orang asalnya Aceh. Bukan atuk kita, moyang-moyang. Moyang kita asalnya orang Aceh. Taklah sama lah Tok Ba punya keturunan lah. Yelah. Dia ingat belah siapa? Taklah Tok Ba lah, tapi I ingat kan macam Tok Wan dia. You know? I mean like his dad. His Mum. I don't know. Tak tahu lah kat mana dia pun. So, Aceh stands for A for Arab. C for China. E untuk Eropah. dan H untuk Hindi. So, we are lots of mix. Kita lah Arab, kita lah China, kita lah Ngaku je lah. Eropah, kita lah Hindi. So, dekat Aceh tu sampai-sampai, oh, kami punya keluarga juga. Lepas dia dah cakap gitu. Dia cakap, oh ya. Nenek kita orang Aceh. Oh, Aceh dekat mana? Saya pun tak pasti. Tapi nenek kita orang Aceh lah. Jadi kami pun Arab, Cina, Eropah, Hindi. Macam tu, claim. But amazing, Aceh is beautiful. Dia very Islamic, which we love. Sebab dia pun macam dekat Saudi juga. Kalau solat Jumaat tutup kedai, waktu-waktu solat tutup juga. Dia very jaga gitu. Patut lawa, betul lah. Ayah ni nak kena. Aduh, meriah. Betul. Memang Allah cakap dah tak betul. Korang 10 minit lagi nak pergi tidur dah. Janji tidur. Gurau je. Tahun depan patut lawa kan? Siapa? Cik buat tanya. Ya, so Alhamdulillah Hawa nak ambil kesempatan yang cantik. Bukan. Kau pula tak habis lagi. Tak, sebenarnya kalau ada orang Brunei, orang Singapore kat sini, I've been wanting to do live sejak Hawa dekat London ni, tapi masa tak mengizinkan. I'm always around people and working, and Hawa pun dah lama tak berlakon. So Hawa nak betul-betul fokus lah waktu tu. And I think yelah belum puasa, Raya kat sana kan, sambil shooting. And then balik sini dengan High Rocks lagi. So now baru betul-betul nak buat live. And Hawa nak cakap thank you so much kepada yang support Hawa punya
tudung, baju, our products, do we say products? Dari Hawa Rizwan Co. Thank you so much for the support di Penang, di Putrajaya, dekat Penang, Putrajaya, Brunei dan juga Singapore. Thank you so much for your support, dan juga yang dekat TikTok yang join our live before this. Thank you so much. Semoga semua dimewahkan rezeki. Yeah, really sangat-sangat terharu and hope, doakan supaya our brand grows dengan baiknya, grow dengan bersihnya, with the right direction, insyaAllah. Hope to see you guys again soon, insyaAllah. Thank you. And Hawa nak cakap thank you juga kepada semua for the sweet doa dekat comments and also DM. Thank you so much. Yeah. So really thank you yang menerima seadanya. Ni ke Syah? Apa tu? Syah? Tak sakit kok. Mak saya kau. Hello, Ma. Tak, kat KL lagi ni. Buatlah. Saya hantar gambar kat mana tu. Tak adalah, kat rumah dah. Dah, Alhamdulillah. Dah, Mami. Yeah. Tadi dekat airport semua okey? Tak penat ke esok korang aku nak kena siap? Nikah kat mana? Oh. Anak polis ke? Oh, okay. Ken salam tau. Cakap sorry tak dapat balik. Okay. Tak tahu lagi. Dah ada laksa tadi, sedap. Esok lah. Okay, let go. Okay, Mam. Nak kirim apa lah? Nanti nak sambal goreng. Oh, Mak, nanti nak... Adalah. Nanti nak beronok. Mak akan beli beronok tak? Tengok dulu kalau ada. Hari ni tak ada. Hari ni kedai tutup. Okay, Mam. Beronok kalau ada sambal goreng ke tak nak? Nak. Oh, sambal goreng dia nak. Of course. Oh, tak dan. Oh, kat rumah ada, ambil satu. Okay, abaikan nanti. Mak minta maaf, tak boleh sangat makan benda tu. Dah dia lagi dia tambah. Nanti you nak, I jual kat you RM10. Kan tak? Nak? Sanggup RM20 boleh beli? 100 lah. Boleh. Import tau dari Langkawi. Okay, Ma. Okay, Ma. Okay. Love you. Ma, I love you. Bye. Tahu. Bye. Pesanan penaja. Alah, mak I paksa you tidur sini ke? Sumpah tak? Okay. I don't need a babysitter. I love you. Beronok sagu. Beronok tu apa? Oh, okay. Beronok tu apa? Comel tak ni? Kejap. Alright. Sebelum I nak
pergi baring je. Siapa tu? Comel. Comel Pak Sojun ke? Siapa? Nanti siapa? AI lah ni. Sumpah bukan. Siapa? Beyond Wusok. Okay, jap. Okay, Bronok ni, kepada yang tak tahu, kalau pergi Langkawi nanti cuba cari kedai lauk-lauk yang ada Bronok. So, Bronok ni adik-beradik gamat. Adik-beradik gamat, dia macam texture transparent gitu. Bentuk macam sotong. Dia macam colour purple-purple, transparent, tak transparent. Potong kecil-kecil and then diorang gaul dengan ikan rebus, dengan beras goreng, dengan kerabu mempelam, kerisik, bawang, telai leo, mangga, sedap. Dekat Langkawi saja. Okay. Alright, so I really appreciate positive comments and thank you so much. Auntie, is everything okay? All good? Yes. Alright, semua pergi Langkawi jangan lupa makan Bronok, okay? Take care everyone. Bye. Assalamualaikum.